Bisnes saya unik sangat tuan. Servis van jenazah. Macam mana saya nak promote servis van jenazah ni? Hai, lagi-lagi bulan Ramadan ni kan. Banyak orang meninggal di bulan yang mulia ni. Jadi macam mana saya nak pastikan bila ada umat Islam yang meninggal, saya dapat sediakan servis van jenazah, ambulan untuk kecemasan kepada orang yang memerlukan. Ini dipanggil sebagai business on demand, BOD. Dia beza mindset nak promote business on demand ni dia lain sikit. BOD bukan board of director, ni business on demand. Maksudnya bila ada masalah baru dia cari, ada ke orang tiba-tiba nak subscribe package van jenazah? Ada ke? Tak ada kan? Menariknya iklan van jenazah. Kontak awal-awal lah, kok meninggal esok ke? Mana ada orang kontak siap-siap kan? Dia adalah benda yang on demand. Contoh lah, pipe pecah. Time tu lah boleh cari pipe pecah, plumber apa semua. So, business BOD ni banyak. Contohnya, business melibatkan inilah rumah, bencana dan sebagainya. Jadi, BOD, business on demand ni, awak kena pilih market yang betul. Kita ada 4 jenis trafik yang ada dekat dalam 2026 ni lah, 4 trafik. First kali kita ada TikTok. Kedua kita ada Meta. Mana satu nak pilih? Ketiga kita ada Google. Keempat kita ada Shopee. So untuk benda-benda melibatkan on demand, obviously jawapan dia bukan TikTok. Teringin nak meninggal, rasa macam dah tak lama, dapat petanda-petanda awal untuk meninggal, kontak kami sekarang. Jangan susahkan mak ayah anda. Hubungi kami sebelum meninggal. Mampus. Mana ada orang buat macam tu So membuktikan TikTok dan Meta memang tak boleh pakai. Sebab ini dipanggil sebagai push marketing. Push marketing. Marketing ni ada 2 tau guys. Ni saya bezakan sikit Ada dinamakan sebagai push marketing, ada dinamakan sebagai pull marketing. Apa maksudnya? Push ni maksudnya awak tolak iklan dekat orang yang sedang scroll dekat Shopmax tu. Contoh dia tengah tengok video-video kat TikTok tu. Servis van jenazah complete dengan air teh ais, Milo ais, siap sekali dengan package makanan. Jenazah dapat khidmat daripada, contohlah kita collaboration dengan pusat tahfiz. Jom dapatkan servis bacaan tahlil 3 hari 3 malam dengan pusat tahfiz kami. Jenazah meninggal, tak ada masalah. Tak adalah. Itu nama dia push marketing, memang tak kena lah. Sebab push marketing ni kita yang push iklan tu dekat orang tu. So maksudnya, business BOD on demand ni, push marketing tak berlaku sangat. Dia susah nak menjadi. Push marketing ni biasa dekat Facebook, TikTok dan sebagainya. Tapi pull marketing, pull marketing ni okey. Untuk bisnes BOD, business on demand ni, kita kena gunakan pull marketing. Dia orang yang datang kat kita. So, untuk benda-benda yang orang datang kat kita, jawapan dia memang Google lah jawapan dia. Awak gunalah Google Ads. So, memang kena guna Google Ads. Especially awak gunakan Google Maps. Gmaps tu tahu tak? Gmaps